TMJ mendedahkan Harimau Malaya bakal diperkuatkan dengan 7 lagi pemain warisan baru dari Eropah. Sebelum ini skuad negara telah diperkuatkan dengan kehadiran Jeneral Tengah Portimonense Hector Hevel dan pemain pertahanan CD Tenerife B. Gabriel Palmeiro. Hevel kemudiannya dipilih Peter Klamovski untuk beraksi dalam kesebelasan utama Harimau Malaya menentang Nepal. Impak besar pemain berusia 28 tahun itu menyebabkan beliau dipilih sebagai pemain terbaik perlawanan. Atas sebab itu Tunku Ismail percaya kehadiran 7 lagi pemain Malaysia yang berpangkalan di luar negara mampu menambah kualiti pasukan Harimau Malaya. Tujuh lagi pemain warisan baru Malaysia yang berpangkalan di Eropah akan menambah lebih banyak kualiti dan membantu pasukan Harimau Malaya, ujar TMJ. Selain Hevel dan Palmeiro, pemain pertahanan Sabah FK John Irazabal juga merupakan calon pemain warisan baharu Malaysia. Harimau Malaya kini mengalihkan fokus kepada aksi menentang Vietnam yang akan berlangsung pada 10 Jun nanti.